Okey, bersama saya. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, selamat pagi. Ya saya. Siapa tu? Yana. Yana buat panggilan dari mana, Yana? Yunus. Ada pengalaman tentang apa? Silakan, Yana. Yana nak ceritakan pasal adik Yana ni. Pernah kena rasuk lah tak salah Yana. Okey. Dulu dia suka lepak dekat East Coast lah ataupun Changi Pantai. Lepas satu hari ni dia ikut ayah tau, kerja driver lah, naik trailer. Lepas tu ayah call kita kakak-kakak. Ayah cakap dengan kita yang tadi ayah suruh adik Yana ni zikir tau. Okay, ada zikir-zikir kali tiba-tiba dia senyap all the way. Lepas tu dah senyap all the way, tiba ayah berbual dengan dia, suara dia semua tukar suara lain tau. Kali ayah cakap dengan kita, adik Yana ni ada dampingan orang lain tau. Kita kan orang luar biasa lah gitu. Kita pun percaya dia. Orang mana ya? Tak tahulah, ayah berbual dengan dia, nama dia Wak. Orang tu cakap dia kenal adik-adik kita semua tau. Habis saya pun jelaskan lah. So, jin tu orang yang jaga damping adik saya tu cakap bapak saya suruh kasih adik-adik saya ni kan minum darah bapak saya. Lepas tu bapak saya percaya lah tau. Bapak saya kan yang ikut adik saya ni macam orang yang baik lah. Lepas tu dah tu tak apa. Bila satu hari ni kita nak pergi keluar celebrate teman saya yang kawan kan, dia ada bertengkar dengan kakak saya. Lepas tu bila dia bertengkar, dia macam macam ni, dia macam angguk kepala dia je kat all the way. Lepas tu kakak saya cakap, kau ni apa ni, macam topekong gitulah. Habis saya pun buat bodoh gini. Dia sebenarnya dia ni orang macam very macam bising, fanatik ni lah. Tapi all the way ni berapa hari dia diam je tau, buat muka. Lepas satu hari ni tengah duduk kat pantai kan, dah celebrate birthday tu, kita dah pergi tanda semua kan. Bapak saya duduk dengan adik saya 2 orang je kat kursi. Lepas tu kita datang lah. Habis bapak saya cakap, ayah baru berbual dengan Wak ni. Wak. Lepas tu bapak saya suruh bapak saya tanya, nak berbual tak dengan Wak ni? Habis teman saya cakap, boleh ayah. Jadi bapak saya suruh adik saya ni zikir lah. Zikir kali Wak tu datang. Tapi dalam badan adik saya lah berbual. So adik saya cakap, bapak saya tanya, Wak dah dekat sini? Bila suara dia semua lain tu dia cakap, ya saya. Saya teman saya cakap, nama Wak siapa? Dia cakap Wak. Tapi dia zikir sekali, tangan dia semua gerak. Dia cakap, Wak dari mana? Dia cakap, saya lupa dia cakap dari mana. Saya tanya, nama Wak lagi? Wak bin Wak dia cakap. Lepas tu teman saya panggil bapak dia lah. Bapak dia datang. Lepas tu bapak teman saya punya datang lah, tanya adik saya, nama siapa? Wak bin Wak juga. Kali teman bapak saya suruh adik saya ni zikir tau dia zikir kan. Lepas tu suruh dia istighfar. Kali dia tak nak istighfar. Dia cakap, saya dah istighfar. Dia cakap, Wak dah istighfar. Istighfar depan kita semua. Lepas tu dia cakap dia dah istighfar dalam hati. Lepas tu dah teman saya dah suruh istighfar, tak nak istighfar. Lepas tu teman saya bacakan benda kan, bacakan surah-surah. Lepas tu letak tangan dia kat dada adik saya je. Terus bubur semua keluar daripada mulut dia gitu. Jadi benda tu dari mana datang? Tak tahu lah, gangguan tu dari luar ke, orang hantar ke? Tu tak tahu lah, mungkin jin ke. Yang seram ni dia suruh kita orang adik-beradik minum darah bapak saya tu. Terima kasih Okay, sama. Kembali. Baik.